Bismillahi. Siapa yang tak tengok cermin tu kan? Cuba tengok cermin. Tengok, nampak dah gigi bawah? Lagi tak nampak gigi bawah tu tak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di berat mulut dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak beza? Bila kita bagi hak bacaan ni bukan pada huruf sahaja, tapi ketika kita baca tu dia ada tanda-tanda bacaan seperti fathah. Orang kita kata bari hatah, tak mau guna dah bari hatah, guna istilah tu. Fathah, kasrah, dhammah, kena bagi hak dia. Kalau kita baca jenis buat mulut berat tu, Bismillahirrahmanirrahim, dia bunyi macam tu. Kalau kita baca pula bahagian tarik tepi bibir ni, ibu-ibu comel weh. Comel tak? Comel. Abang suami comel kan. Kalau kita tarik kat tepi mulut ni, bunyi macam mana pula? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa dah buat gitu tak tahu? Kan? Baik ngaku. Semua buat gitu. Cik tahu. Tapi kita bagi hak. Fathah kena ngelunjuk. Fathah kena buka rahang. Bila kata buka rahang tu macam mana? Bismillah. Dekat tu je. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak beza fathah dengan kasrah? Bismillahi. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Macam pesen. Okey, belah sini pula. Belah sini. Ya Allah. 1, 2, 3. Okey. Kesalahan utama bila kita baca basmalah, satu, kita tak tahu cara nak sebut huruf tu betul-betul. Apa kesalahan kita? Kita tengok yang pertama sekali. Tahu sebut ba, awal. Ba tu tak macam huruf B. B, ba, samalah. Iyalah samalah. Awal, huruf sin tu tak sama macam huruf S. Samalah. Kan? Mim macam tak macam huruf M. Sama juga. Kata tahu. Tapi bila baca bismi jadi bismi. Bismi. Maknanya tak samalah tu. Kena bagi sama. Sebab huruf M, ada tak orang sebut, saya suka makan ayam. Mak. Oh, mak. Ada tak orang panggil mak dia macam tu? Sebab duk buat lagu tu. Kita bukan sedap. Kan kalau macam orang cakap laju-laju kan? Kalau orang cakap laju-laju macam mana? Nampak mulut dalam laju-laju. Kan? Kalau orang cakap laju-laju pula. Kan? Yang tu passion cakap laju-laju. Yang passion cakap tarik pula. Doa, kami mana cakap lagu tu. Kan? Dia akan nampak pembentukan bibir mulut tu. Kan? Tak ada kami tak ada cakap macam tu tu macam tak bergerak bibir mulut pula. Subhanallah. Maha suci Allah yang maha menciptakan. Macam-macam pattern. Okey? Jadi kita nak, jangan guna alasan saya orang Melayu sebab tu saya tak reti nak buat gitu. Jangan duk guna alasan tu. Dah confuse nombor satu di wanita punya, TikTok saya punya mana satu tak tahu. Ya, jangan lagi guna alasan tersebut. Sebab Allah bagi kita akal, suruh kita belajar, suruh kita guna akal kita tu supaya kita sebut betul-betul. Khususan, saya tak buat khususan untuk tilawatul Quran Al-Karim. Dia ada syarat dia. Baiklah ibu-ibu,
Sebelum kita baca bagi habis, perinci bagi habis tentang makhraj ni, mai kita tengok. Perkataan bi, kita kata tuksarul ba. Apa makna tuksarul ba? Iaitu ba dibaca dengan kasrah. Kenapa saya tulis putus-putus tu? Supaya ibu sebut betul-betul. Kasrah. Wasinu bis sukun. Cuba ikut yang saya baca bahasa Arab tu. Tuksarul ba'u. Okey, semangat. Tuksarul ba'. Wasinu bis sukun. Wal mimu bil kasrah. Ta'akkad. Bukan ta'akkad. Ta'akkad. Min izhar al-kasrati. Nanti dia mula dah roti. Al-kasrati. Tak. Al-kasrati. Biwuduh. Bukan, jangan jelas lidah ha. Masa sebut huruf ha. Biwuduh. Jangan. Yang tu ha yang memang duk buat daripada dulu-dulu kala tau. Sampailah betul-betul kena huruf ha. Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak ramai orang baca macam tu? Al-haqiqatu mu'limatun. Ni benar. Ramai orang baca macam tu. Ya? Jangan. Biwuduh. Tak keluar pun hak. Siapa rumah dia ada itik nila? Ada no? Pi keluar depa tengok depa main. Ha dia tu betul lah tu. Ha dia tu. Okey? Tengok pula pada lafzul jalalah. Muka surat 8. Apa dia 8? 8. Allah kan. Tapi lafzul jalalah ini dibaca dengan nipis kerana apa? Tak dengar loh. Sebab huruf mim berkasrah. Okey, kita tukar kan? Kasruh, kasrah. Ya. Al-lamu. Al-lamu. Tak. Al-lamu. Tabda'u. Bisyiddah. Silap. Bisyaddah. Tu tak baca lah tu. Saya sebut bisyiddah, pakai sebut syiddah kan? Cuba tengok sama kat situ. Al-lamu tabda'u bisyiddati fathah. Bandai apa? Bisyiddati fathah. Ni pasal apa? Oh, okey. Okey. Wal-ha tuqra'u bil kasrah. مع التأكيد على عدم اختلاس الكسرة. Hak sini senyap aja. Cuba. Rugi tau. Kau tak cuba rugi. Al-lamu tubda'u bisyaddati fathah بين القوسين رقيقة. Saya tak tengok sini sebab sini dah rajin. Sini. Ha? Tu kat atas tu. Bainal qausain tak ada kat situ. Dalam kurungan. Kan ada dapat ilmu baru. Okey, sambung. Buka GPS lagi jumpa lah. Okey. Sambung. Wal ha'u tuqra'u bil kasrah. Ma'a ta'kid. Amboi, ma'a ta'kid على عدم اختلاس الكسرة. ما شاء الله.